Walaupun rambut rosak sikit atau dia tak ada apa. kat sebelah saya ni adalah Ifan Ya, betul. Okey, Ifan dari Studio Hitam. Kita nak interview secara santai lah. So, saya nak bagi soalan yang general, yang biasa lah. So kalau pergi barbershop ada dua situasi. Satu situasi seorang barber ni adalah student practical ataupun baru belajar, ambil Ifan terus gunting tanpa beritahu dia adalah student baru ataupun baru belajar. Kemudian lagi satu situasi adalah dia student dan baru belajar, dia beritahu kalau nak gunting dengan saya lambat sedikit, abang okey tak? So kalau macam Ifan pilih situasi yang mana? Ifan selesa yang mana? Okey, kalau saya prefer yang situasi kedua lah. Sebab walaupun dia baru kan, so bila dah siap potong rambut tu, kalau ada isu sikit, so saya tak marah lah sebab dia baru lagi. So dia dalam proses belajar, so saya tak marah lah kalau ada isu sikit ke apa. Maknanya dia bagi tahu dia baru. Wah, bagus lah. Maknanya emosi tak akan damage lah. Betul. Walaupun rambut rosak sikit atau boleh macam tu. Boleh. Boleh. Kita tak boleh expect tinggi dia pun baru belajar kan. Kita kena bagi peluang kat budak baru ni. Okey, terima kasih. Semangat suruh dekat Alif ni. Ya, betul.